Hai semua, bertemu kembali bersama Cikgu Bin. Hari ini Cikgu Bin nak ajar kamu tentang akronim atau singkatan. Kebiasaannya kita guna akronim atau singkatan, tapi kita tak tahu pun full form dia apa. Jom, hari ini kita belajar beberapa perkataan. Yang pertama sekali, cerpen. Cerpen ialah cerita pendek. Jenama, singkatan bagi jenis nama. Jenis nama. Jentolak. Jentolak ni jentera tolak. Seterusnya pawagam. Yang movie theater yang selalu kamu pergi tu, full form dia ialah panggung wayang gambar. Take note, panggung wayang gambar. Seterusnya kukiran. Pernah dengar lagu tu? Kukiran full form dia ialah kumpulan gitar ranca. Seterusnya purata. Purata full form dia pukul rata. Seterusnya kereta kita Malaysia iaitu Proton. Jenama Proton full form dia ialah Perusahaan Automobil Nasional. Seterusnya Tadika. Tadika Taman Didikan Kanak-kanak. Kalau Tabika Taman Bimbingan Kanak-kanak. Manakala kalau Taska Taman Asuhan Kanak-kanak. Jadi jom ambil tahu. Kalau nak belajar lagi part 2 benda ni, komen part 2, saya akan ajar lagi tentang akronim dan singkatan. Jom ambil